Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor. Saya Nur Izazi binti Sazali bernombor metrik D202211028886 dari kelas B bagi subjek HNS 3013 Agama dan Masyarakat. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang pemahaman teori religion market model dan juga implikasinya terhadap sistem sosioekonomi di Malaysia. Baiklah, pada bahagian yang pertama ini saya akan menerangkan tentang teori religion market tersebut. Okey, teori religion market model ni ada yang diperkenalkan oleh sarjan seperti Robert Barrow dan juga Rachel McCleary. Ia telah melihat agama ini sebagai satu bentuk pasaran. Jadi dalam pasaran ini, ia telah wujud persaingan antara institusi agama untuk menarik penganut dengan menawarkan nilai, perkhidmatan dan juga kepuasan rohani. Jadi menurut teori ini, penganut agama berperanan seperti pengguna yang akan memilih organisasi agama yang paling memenuhi keperluan spiritual, moral dan juga sosial mereka. Jadi bila adanya kebebasan beragama, institusi agama akan berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan seperti pendidikan, kebajikan, bimbingan rohani dan juga program-program komuniti. Hal ini bertujuan untuk mengekalkan pengikut-pengikut bagi setiap agama tersebut. Hal ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kecekapan, kredibiliti dan juga pengaruh sosial institusi agama. Baiklah, seterusnya pada bahagian ini pula saya akan menerangkan tentang bagaimana ia diaplikasikan di Malaysia. Jadi di Malaysia ini, walaupun Islam adalah agama persekutuan, tapi negara Malaysia ini tetap mengamalkan kebebasan beragama tetapi yang terkawal. Situasi ini telah mewujudkan satu bentuk pasaran agama yang unik. Yang pertama sekali, institusi Islam seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN dan juga masjid, ia bersaing dalam konteks positif untuk sediakan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat Muslim. Sebagai contoh, pendidikan agama, halal, kebajikan, zakat dan juga pembangunan ummah. Baiklah, seterusnya daripada segi implikasi pula, religion market model ini telah memberi implikasi terhadap sistem sosioekonomi di Malaysia. Ia telah memberi beberapa implikasi yang besar. Antaranya adalah yang pertama, dalam pembangunan ekonomi. Industri halal Malaysia telah berkembang pesat kerana permintaan pasaran agama. Hal ini telah meningkatkan peluang pekerjaan, pelaburan dan juga pendapatan negara. Dan yang seterusnya pula adalah dalam segi kebajikan sosial. Institusi agama telah berlumba-lumba untuk menyediakan bantuan kebajikan melalui zakat, dana sosial, kaunseling dan juga pendidikan. Hal ini secara tidak langsung telah mengurangkan beban kerajaan untuk membantu golongan B40 ataupun yang kurang berkemampuan. Baiklah, seterusnya implikasi seterusnya adalah integrasi sosial. Persaingan sihat antara institusi agama ini telah mendorong mereka untuk menekankan nilai keamanan, toleransi dan juga perpaduan. Hal ini penting dalam masyarakat berbilang kaum dan agama iaitu di Malaysia ini. Dan yang seterusnya pula adalah pembangunan modal insan. Program pendidikan, kelas agama, aktiviti belia dan juga latihan moral melahirkan masyarakat yang lebih beretika, berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Jadi, keseluruhannya, religion market model ini dia telah membantu untuk mewujudkan ekosistem agama yang lebih responsif terhadap keperluan masyarakat sambil itu dia akan dapat menyumbang kepada kemajuan sosioekonomi negara. Baiklah, dari segala perbincangan tadi saya boleh dapat simpulkan bahawasanya teori religion market model ini ia bukan sahaja untuk terangkan bagaimana suatu institusi agama itu berfungsi dalam masyarakat, tetapi juga ia dapat menunjukkan bagaimana ia memberi kesan yang besar kepada pembangunan sosial dan ekonomi di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.